Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Nazamuddin, bernombor matrik D202311060661, merupakan pelajar di bawah penyelaras Dr. Muhammad Zikri Ihsan bin Muhammad Zabi, ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Analisis Penggunaan Kandungan dan Elemen Video dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Dalam bab 1 ini, pengkaji akan menceritakan berkaitan pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian serta soalan kajian. Bagi pengenalan, kajian ini telah memfokuskan kepada penggunaan kandungan video dan elemen video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Perkembangan teknologi digital pada masa kini telah mendorong guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam PDP bagi mewujudkan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti penggunaan video dalam pengajaran bahasa Melayu. Bagi pernyataan masalah yang telah dikenal pasti dalam kajian ini adalah kekurangan penguasaan teknologi dan latihan profesional guru menyebabkan guru kurang mahir dalam menggunakan video. Selain itu adalah guru telah menggunakan video sedia ada tanpa analisis kritikal akibat kekangan masa dan mereka telah mengambil video daripada platform YouTube. Seterusnya ialah tiada garis panduan yang jelas untuk menghasilkan video pengajaran bahasa Melayu. Bagi objektif kajian ini pula adalah yang pertama, mengenal pasti kandungan video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Yang kedua adalah mengenal pasti elemen video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Bagi objektif ketiga adalah mengenal pasti tahap penggunaan video pengajaran dalam kalangan guru bahasa Melayu. Untuk soalan kajian pula adalah apakah jenis kandungan video yang paling dominan digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? Bagi soalan kajian yang kedua, apakah elemen video yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? Soalan kajian yang ketiga adalah sejauh manakah guru bahasa Melayu menggunakan video pengajaran dalam pengajaran dan pembelajaran mereka? Bab 2 ini akan membincangkan mengenai sorotan kajian literatur yang telah digunakan oleh pengkaji dalam kajian. Pengkaji telah meneliti kajian-kajian lain yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu dalam negara maupun luar negara. Hasil kajian mendapati bahawa masih terdapat kekangan dari segi pengintegrasian elemen interaktif yang digunakan dalam video walaupun sudah banyak video pengajaran yang telah dihasilkan oleh guru. Hal ini telah memperlihatkan jurang kajian yang memberi justifikasi kukuh terhadap keperluan kajian lanjutan. Oleh itu, kesemua sorotan kajian lepas ini memberi panduan dalam pembentukan reka bentuk untuk penyelidikan yang akan dihuraikan dalam bab 3. Bab 3 ini akan membincangkan mengenai metodologi kajian yang telah digunakan oleh pengkaji. Pengkaji telah menggunakan reka bentuk kajian campuran yang menggabungkan kajian kualitatif serta kuantitatif. Pengkaji telah menggunakan kaedah analisis dokumen serta kaedah tinjauan bagi soal selidik. Bagi instrumen kajian yang telah digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan senarai semak untuk mengenal pasti kandungan serta elemen video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Selain itu, pengkaji juga telah menggunakan soal selidik untuk mengukur tahap penggunaan video dalam kalangan guru bahasa Melayu. Bagi pensampelan pula, pengkaji telah menggunakan video bahasa Melayu yang telah digunakan oleh guru dalam PDP. Selain itu, terdapat 105 orang guru bahasa Melayu yang telah menjadi responden bagi menjawab soal selidik kajian. Bagi analisis data pula, untuk soal selidik, data telah dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 25. Min, kekerapan dan peratusan juga turut digunakan. Bagi senarai semak pula, analisis data telah digunakan menggunakan analisis tematik. Bukti analisis telah disokong dengan mengambil gambar atau screenshot video. Untuk kesahan kajian campuran ini, pengkaji telah menggunakan kesahan instrumen soal selidik yang telah disahkan serta disemak oleh penyelia, manakala bagi senarai semak pula, pengkaji telah instrumen senarai semak ini telah disahkan menggunakan triangulasi sumber data.
Untuk kebolehpercayaan instrumen ini pula, bagi soal selidik akan ditentukan dengan menggunakan nilai alpha Cronbach yang perlu melebihi nilai 0.8. Manakala, instrumen senarai semak pula akan dijamin berdasarkan kategori penilaian dalam video. Bahagian ini merupakan antara rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini. Kesemua rujukan ini menjadi panduan asas kepada saya untuk mencari maklumat berkaitan kajian saya. Secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kandungan dan elemen video dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Di samping itu, pengkaji juga telah meneliti tahap penggunaan video dalam kalangan guru bahasa Melayu. Jadi, kajian ini penting bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkaitan kajian saya. Sekian, terima kasih.